Pendakwah bebas, Puris, akhirnya tampil bersuara selepas dikecam netizen kerana didakwa tidak lantang menegur ahli keluarganya dalam hal berkaitan dosa dan kemungkiran. Dalam kenyataan terbarunya, beliau menjelaskan bahawa usaha menegur sentiasa dilakukan, namun pendekatan yang digunakan mestilah dengan hikmah dan kebijaksanaan, bukan sekadar keras atau terbuka di khalayak. Menurut Puris, dalam berdakwah dan menasihati, cara memainkan peranan yang sangat penting. Katanya, menegur dengan niat baik tetapi cara yang salah tetap tidak menghalalkan pendekatan tersebut. Beliau juga mengingatkan orang ramai supaya tidak mudah menghukum perjalanan hidup seseorang tanpa melihat keseluruhan usaha yang telah dibuat di belakang tabir. Menjawab komen-komen sinis seperti "tegur keluarga dulu" dan "cermin diri sendiri", Puris menegaskan bahawa beliau tidak pernah bersetuju dengan sebarang bentuk maksiat. Malah beliau merujuk kepada hadis bahawa setiap kemungkiran perlu dicegah mengikut kemampuan dan kaedah yang betul. Tambahnya lagi, seruan ke jalan Tuhan perlu dilakukan dengan dua perkara utama, hikmah dan contoh yang baik, bukan dengan emosi atau sindiran terbuka. Puris turut menjelaskan bahawa tanggungjawab menjaga keluarga daripada keburukan dalam tafsiran ayat agama banyak tertumpu kepada ahli rumah terdekat seperti pasangan dan anak-anak, dan perkara itu memerlukan ilmu serta kebijaksanaan dalam pelaksanaan. Di akhir penjelasannya, beliau berpesan supaya masyarakat menilai dengan ilmu, bukan semata-mata emosi. Katanya, keputusan yang dibuat berdasarkan hawa nafsu sering membawa kepada salah faham. Isu ini terus menjadi perbincangan hangat. Apa pendapat anda, perlu keteguran dibuat secara terbuka, atau lebih baik secara berhikmah dan tertutup? Tulis pandangan anda di ruangan komen.